Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Daim Fahmi Channel. Kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe lagi, jemput-jemput subscribe. Dan video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda kenapa para pemanah kalau baru nak bermula dalam memanah ni, jangan shoot jauh-jauh dulu. Shoot yang dekat dulu. Kenapa saya cakap macam ni? Kalau kita shoot jauh-jauh dulu tanpa kita mencari anchor point kita, tanpa kita betulkan body form kita, kita akan cepat give up sebab kita susah nak dapatkan ketepatan. Sebab ketepatan dalam memanah ni dia akan datang kalau yang pertama kita betulkan body form kita dulu. Yang pertama lah. Yang kedua, anchor point kita dah tetapkan. Yang ketiga, aiming kita dah tahu kat mana. So bila kita dah complete semua sekali, barulah ketepatan tu akan datang. Dan antara faktor dalam kita nak mencari ketepatan ataupun aiming adalah dengan kita memanah dengan jarak dekat. Jangan memanah dengan jarak jauh dulu. Sebab saya dulu pun mula memanah dengan jarak lebih kurang dalam 5 ke 10 meter dulu. Untuk saya pastikan aiming saya tu betul-betul tepat dan kita nak dapatkan grouping. Jadi sebagai contoh, ni dia lebih kurang jarak dalam 2 meter. Saya tak akan shoot jauh-jauh sebab kita nak pastikan kita nak dapatkan aiming tu di mana. Macam saya punya anchor point, sebagai contoh anchor point saya di bahagian bibir ni, hujung bibir ni. Jadi saya akan letakkan fletcher dan juga shaft ni berada di bahagian pipi saya sebagai contoh. Bismillah. Okey, tu yang pertama, kita dah dapat kuning. Kita nak pastikan body form kita betul dan juga anchor point kita betul. Kita cuba lagi sekali. Bismillah. Okay, jadi dia pergi tempat yang sama. Kita cuba lagi sekali. Baik. Ini adalah contoh kalau kita nak cari aiming point dan juga grouping. Ini adalah contoh grouping yang baik lah, di jarak 2 ataupun 3 meter. Jadi bila anda dah dapat grouping macam ni, baru anda boleh beranjak ke 5 meter, 10 meter, 15 meter sehinggalah seterusnya untuk kita cari balik aiming kita kat mana. Sebab nak aiming ni ada berbagai cara. Dia mengikut kepada pemanah tu sendirilah mana dia lagi selesa. Jadi kalau nak dapat grouping macam ni, pertama sekali setiap pemanah kena betulkan dulu body form dia. Asas dalam memanah ni kita kena betulkan body form kita dulu. Dalam pandangan Islam kita kena betulkan 12 dasar dalam pandangan Islam tu lah. Nanti saya akan buat video lain untuk kita terangkan pasal 12 dasar tu. Tapi point untuk video kali ni adalah bila anda mula nak memanah, jangan memanah dengan jarak yang jauh. Untuk mula-mula sekali jangan memanah dengan jarak yang jauh. Panah dengan jarak dekat, dapatkan aiming point kita, dapatkan anchor point kita kat mana, and then baru kita cari aiming dan kita dapatkan grouping macam ni. Bila dah dapat grouping macam ni, insya-Allah kita hanya perlu istiqamah dan juga maintainkan kita punya ketepatan, insya-Allah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Insya-Allah kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.